Okey, salam semua. Kami dari Alpha Performance. Okey. Tadi kami ada masuk CPG Honda Odyssey ya. Honda Odyssey bermasalah langgar lubang, gudang bunyi. Okey, kami dah tahu apa punca dia. Okey. Punca dia absorber tak bermain ah. Ini absorber adjustable. Ini belakang ni benda ni dia pun dah rosak. Okey, ini kita baru servis, kita tengok dia punya hasil lah. Dia sepatutnya kena naik begini. Dah naik dah. Lepas tu besi dia ni pun rosak. Okey, yang ini untuk belakang dia punya absorber mounting frame housing, tengok. Housing ada dia makan, dah makan. Selepas yang ni lagi teruk tu. Dia punya bush. Lepas rosak dia punya bush, tu. Ini akan beginilah rosakan dia punya permukaan atas. So kami pun dah ada set baru Set baru tukar tu. Jadi ada set baru. Complete set dengan boost sekali Dengan boost sekali. Okey, boleh nampak baru. Dan untuk bahagian depan kita sudah ada kita main wind impact, boleh tengok wind impact. Kita main wind impact. Okey, dan kita lagi tukar dia buat kemas lah jangan sebab dia main azur pun kesian owner nanti. Iyalah, ini semua dah hancur dah depan, bahagian depan. Kita dah bagi dia set baru tengok. Dan dahsyat pun masih boleh pakai, kita kekallah, kita tekan kos kita tekan kos, kita masih kekalkan. Ini masih dalam proses pemasangan lagi. Bahagian depan, bahagian belakang dah siap, depan belum lagi masih kita tengah buat lagi. Okey, jom kita masuk satu lagi. Okey, Naza Citra. Okey, Naza Citra ni bermasalah. Dia brake kosong. Brake kosong, customer datang nak check brake, kita dah check. Lepas tu kita tengok dia main caliper. Ini dia bocor. Oh, kaliper dia dah bocor. Kaliper dia bocor. Kalau dah macam nampak sengit dia dah. Ya, betul. Ini kita buat balik pun dia takkan tahan lama. Tak akan tahan lama, betul. Ini akan bocorkan balik. Ya. So kita panggil customer. Kita runding dengan customer. So customer pun padu jugalah. Dia pun ambil satu set second hand. Honda FD. Honda FD. Tak apa, walaupun kita dah siap skimming pun kita masih tadi dia dah kita nak buat balik. Tapi tiba-tiba tak jadi. Ini pun kita tak ada charge Ya. Ini dia Alpha Performance, walaupun ni kita janji owner lain pun kita tak ada charge penambahan tak ada Apa yang kita cakap itu yang kita buat. Okey. Dan juga master pump ini sentiasa boleh nampak tengok tak, air dah campur, minyak dah campur air. Minyak dah campur air. Okey, sepatutnya minyak brake warna putih. Ya. Putih, merah. Kalau itu dot 3 dulu merah sekarang dot 4 semua. Kalau dah campur air, itulah menyebabkan rosakan master pump silinder ni. Master pump silinder rosak. Okey, satu punca dia brake kosong. Lepas tu tekan balik, kali kedua dia naik balik. Ini satu salah punca Okey, Depan ini kita main hasil Okey, walaupun dia sudah calar, kita tak showkan untuk customer tukar satu set tak ada Kita buat balik Buat balik, skim balik. Kita skimming balik bagi rata. Nampak rata tu. Dan kita bagi brake baru. Okey. Customer ni dah buat kat tempat lain tapi tak selesai juga masalah, tapi kita boleh buat habis. Okey, di Alpha Performance jangan risau. Datang macam one center, nak upgrade brake pun boleh. Nak besar pun boleh, nak bukan untuk bergaya, untuk keselamatan itu paling penting Untuk keselamatan. Jangan kita promote aja kita punya, bukan. Untuk satu cantik. Satu keselamatan. Cengkaman brake. Kalau turun bukit brake tak cengkam, macam mana tak kita mau berhenti kata? Juga. Masalah Okey. Bila kadang-kadang orang cakap naik bukit, bila turun tekan brake dia tak ada. Dia mula-mula turun bukit awal ada. Pertengahan turun macam genting. Macam dah turun dah genting sampah, tiba-tiba brake, tekan brake kita Gosok. Dia tak berhenti. Faham. Itu. Okey, kita untuk raya ini kita dah sediakan macam-macam. Okey, Brembo, AP Racing, Project U, ada Nissan Twinport, ada Odyssey, ada Sumitomo, ada Brembo Ori sudah ada. Brembo Ori original ada. 20Z 20Z Brembo ada, nampak. 20Z Brembo Ori. Ini anda boleh bawa pergi ke mana-mana, tanya ini set ori ke tak ada. Sampai macam tu sekali. Boleh tanya Boleh tanya Boleh tanya mana-mana pun boleh. Bawa pergi tanya. Bawa pergi. Kalau ini tak tuling, bukan ini palsu, kita terima.
Ini asli 20Z Okey. Akibono Akibono pun ada. Untuk ini Akibono pun kita boleh pakai Range Rover semua boleh ya. Boleh Range Rover semua kita boleh pakai. Rim dah 20 inci, 21 inci, 22 inci, tiada masalah langsung. Kita dah sedia disk untuk besar-besar. Brembo yang bajet-bajet yang murah-murah tu bang, yang ramai orang pasang tu mana? Semalam pun ada orang tanya. Yang 2000 lebih yang tu bang. Jom. Okey, bahagian sini. Okey, tengok AP Racing RM 1500. 1500. Brembo F40 1700. Brembo F50. Okey, F50 itu saya tunjuk F50. Ini F50. F50 bersusun barang. Tapi ini rim 19 inci ya. Rim 19 inci. 18 inci kita kena ukur lagi. Okey, untuk Ford Ranger. Okey. Ford Ranger. Okey, Akibono. Untuk Ford Ranger pun untuk 4x4 pun boleh. Untuk 18 20 inci rim atas ke atas boleh pakai. Volkswagen, Mini, BMW dia orang ada. Ini BMW. Untuk belakang pun kita dah sedia Okey, ini warna Brembo ada biru, biru endless. Okey, biru laut biru laut. Warna gold. Okey, warna orange pun kita ada. Warna orange ada. Okey. Lepas tu tu. Okey, Isuzu 4x4, pengguna 4x4. Okey. Kita sedia air mula daripada sini 4x4 Isuzu. Honda boleh, ini BM pun boleh BMW boleh. BMW pun boleh. Honda GE8. Okey bang, nombor telefon kalau orang nak datang sini, mana nombor telefon? Okey, nombor telefon kita tertera di sini Papan dia tu. Okey. Okey, saya tunjuk di sini. Okey. Alamat kami Kami beroperasi di sini. Ini alamat kami. Ini nombor saya 014-600-3839. Ini nombor pejabat. Okey. Alamat. Dan juga our service kita boleh buat pelbagai jenis pembaikian. Okey, repair welding sport rim, cat sport rim. Okey, dan satu upgrade ini kita paling viral pun ini. Cek bunyi pakai mesin dia. Bunyi pakai mesin bang. Okey, kita ada buat juga powder coating, alignment, service adjustable. Dan juga boleh call ini juga Mani, Deepen, Khatijah. Okey, boleh call juga. Okey, jom. Ada yang sekarang viral sekarang kita main boost. Mula-mula saya nak terangkan daripada sini OEM, rupa OEM ini tengok dulu OEM ini kita main Win Impact kita punya full rubber Walaupun warna berbeza, kualiti sama kualiti Okey, walaupun dia hitam, merah, kualitinya sama saja Okey, ini kualiti bahan getah berkualiti tinggi dan terpilih untuk meningkatkan ketahanan dan prestasi memanduan jentera anda dan motor. Okey. Ini kita buat demo bahagian pengguna-pengguna Honda FD. Okey. Honda Civic FD. Nampak ini dah saja bagi tahu OEM Okey. Ini kita main Win Impact full rubber Win Impact Racebo. Kita tengok peningan. 1 2 3. Oh, yang ni dia main banyak. Ini dia keterangan dia tak ada. Longgar. Ini keterangan dia. Walaupun dia full rubber, dia fleksibel. Okey, faham. Bila berlanggar lubang, dia tak membuai. Ini langgar lubang, dia akan membuang. Lagi satu langgar lubang sampai steering. Oh, goyang. Goyang steering. Ini tak ada, kita punya ketepatan 100% 100%. Okey, ini untuk pengguna Mywi Gentry. Ini asal ini kita punya Win Impact, kita sudah full rubber. Okey. Oh, dia lagi main banyak. Ini lagi main. Ini lagi keterangan dia. Okey, pengguna-pengguna Polo pun kita sudah ada. Volkswagen Polo pun dah ada. Volkswagen Polo. Okey, lagi satu. Vios NCP 150. Ini OEM Ya. Okey, saya di sini Oh.
Oh, betul lah. Tapi ramai yang tanya, bang, kenapa abang main boost keras ke? Tak ada ya? Ada main situ Dia ada tak main keras, tak lembut. Nampak ah? Okey, nampak. Bila dia berlanggar lubang, dia akan bermain. Okey. Lagi satu, dia akan bagi ketepatan 100% semasa membelok. Okey bang, yang mana nak datang boleh call nombor boleh ni. Call. Alamat dekat sini Alamat boleh base terus. Boleh base terus. Sekian dulu. Sekian, terima kasih.